Assalamualaikum, selamat datang ke video Akif Gaming Channel lagi guys. So hari ni saya akan main game Roblox lagi guys. Dan ni game ni bukan biasa-biasa, bukan untuk seronok. Tapi game ni iaitu Tower. Nantilah saya beritahu game dia. Sebelum tu jangan lupa like, subscribe, komen Akif Gaming Channel saya. Hari ni saya akan main game bersama Kakak Elisha. So kita akan main bersama dia sebab dia nak masuk. Okay, so game ni bernama apa? Scary Tower. Scary Tower Ramadan. Ya. So jangan lupa like, subscribe. So jom kita main. So di sini ke main dia. Tu Scary Tower kampung. Kita kan nak main kampung. Kita main lain ni kot. Tu Scary ni Tower Ramadan. So jomlah kita masuk guys. So saya harap tak copyright lah. Sambil apa ni? Pocong apa ni? Kenikat. Pocong kenikat guys. Kan bulan Ramadan. Okay, so jomlah. Itu ada hantu lah. Apa ni? Tak faham. Cuba baca. Ni bahasa Melayu. Melakukan dosa dapat mengurangi pahala puasa. Dia lah yang tu. Bad language. 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 Perkataan kasar. Ni gosip maksudnya apa ni? Mengumpat. Hantu apa pula ni? Mengumpat. Okey. Ni perkataan kasar. Not praying while fasting. Tidak solat waktu berpuasa. Dan nama dia hantu. Apa hantu nak puasa, nak solat guys? Ni apa ni? Lazim. Kemalasan. Hantu malas. Bukan dia rajin ke kalau nak kacau orang? Kenapa dia rajin pula? Yalah, kan dia suka kacau orang, dia mesti rajin. Okay. Sahur before sunrise. Sahur after sunrise. Before lah guys. Sahur sebelum azan subuh guys. Apa pula? Bismillah. Tu guys, ada pocong. Tadi kan kita jumpa pocong kan? Dah. Ni hantu tadi guys. Hantu dah, awak tak boleh. Dia nak jump scare kita guys, macam nak tangkap kan. Cuma dia tak boleh sebab apa? Dia kena ikat kan. So dah lama dah saya buat video sebab saya kena ban. Tapi dah tak kena ban dah. Cuba kita nak baca tu. Hampir saja berjatuh guys. Good dari amal soleh di bulan Ramadan dilipat gandakan. Reading, membaca Al-Quran, giving food to other, memberi makanan kepada seorang. Ini bukan hantu Cina. Hantu Cina pun hantu Malaysia. Praying, solat tarawih, membantu. Pocong maksudnya balik pula. Baik lah kan? Baik kan? Sebab dia tu dia punya tu membaca Al-Quran, sedekah. Ni bukan ke dia bagi amal soleh yang kita kena buat? Ingat kan apa si perangai pocong? Bukanlah. Iftar, fasting, suam, fasting. Suam. Iftar berbuka. Alah. Pula ada hantu apa ni? Zombie tu. Dukun. Takkan semua hantu datang kat Malaysia guys? Kenapa dia tak tunjuk je hantu Malaysia? Pocong ke kan? Pontianak ke? Buat apa nak tunjuk hantu-hantu lain? Saya nak hantu apa? Hantu USA. Ada lagi soalan. Hantu lagi. Question answer. Ni hantu apa ni? Hantu minyak. Macam minyak dagu. Okay. Why do people still sin when syaitan is not? Mengapa orang masih berbuat dosa walaupun syaitan dikurung? Jawapannya
Korang buat tak? Walaupun setan dikurung, korang masih buat dosa tak ke? Kalau korang kan jujur semua ada kesalahan guys. Answer. Kita baca. Bukan semua dosa dilakukan kerana bisikan setan, tapi bisa dari nafsu orangnya sendiri. Oh, maksudnya tu kan, bukan kalau buat dosa pun bukan dari bisikan syaitan je. Dari diri sendiri pun buat dosa. 1 rakaat tarawih, 20 tarawih. Tapi saya buat 8. Ya. Memang buat 8. Imam nak buat 23, tapi semua orang buat 8 je lah. Siapa yang cukup tarawih ni? Macam 23 rakaat ke 20 ke? Komen. Hantu apa tu pula? Okey. Hantu lain dia macam berhenti je kan? Diam kan? Macam tu dah. Dia ni bergerak-gerak. Ya Allah. Okey. Question. Why do ghosts still level? Kenapa hantu masih muncul kalau setan dikurung? Answer. Hantu itu sebenarnya jin dan bukan semua jin itu setan. Cuma setan yang dikurung. Oh, maksudnya hantu iblis lah. Maksudnya kalau hantu lain ada yang tak dikurung juga kan? Ni sebab dia hantu macam hantu alam kubur kot. So dia tak dikurung sebab dia bukan setan. Tapi kenapa tak kurung je? Sebab tu kan. Alah. Okey, saya penasaran guys. Kenapa kena ada hantu guys? Dan kenapa hantu tu suka takutkan kita guys? Kenapa guys? Siapa tahu sila komen. Siapa tahu sila komen guys. Dan kalau rasuk, tahulah hantu tu nak rasuk kita. Tapi yang tak rasuk, yang nak kacau dia, kenapa dia nak macam kena ada hantu ke? Kan? Islam tu Islam lah, tapi kenapa kena ada hantu? Zakat fitrah, al-fitri for Ramadan. Zakat al-mal for Ramadan. Mana dia? Tak faham bahasa Inggeris. Malaysia lah. Tak ada Malaysia pun tak boleh. Zakat fitrah. Okey, sama juga kan? Ni apa ni? Zakat yang kena bayar dalam Ramadan tu. Zakat kena gantikan puasa. Oh ya. Zakat fitrah lah kan? Al-mal. Tak pernah dengar zakat fitrah je. Fitrah tu macam mana? Alah. Aduh. Tak jadi guys. Saya disconnect guys. Macam mana ni guys? Aduh. Tak apalah guys. Saya rasa saya akan sambung part yang kedua. Sesiapa yang nak part kedua boleh komen. Dan macam tadi saya tanya soalan tu, kenapa setan tu kena ada guys? Kenapa dia macam nak rasuk kita? Ke dia nak buat lebih banyak setan? Macam tu guys. Okay tu. So itu saja video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen Akif Gaming Channel guys. Dah lama saya tak buat video dan saya akan bagi tahu korang semua yang movie saya akan ditayangkan juga. Akif Gaming Channel movie guys. So saya nak cari macam trailer ataupun macam coming soon kan. Kita buat coming soon dulu baru trailer. So jangan lupa subscribe Akif Gaming Channel movie dan saya tengah set upkan dia punya trailer apa semua lah ya. So saya akan edit kali ni lebih bagus guys. So itu saja. Assalamualaikum. Bye bye guys. Bye. Bye bye. Setan Ramadan tiba.